Empat pembantu penguasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada Selasa atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya mengesan ketirisan hasil cukai sebanyak 2 bilion ringgit. Di lapangan terbang, 3 anggota penguatkuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Seremban atas 6 pertuduhan menerima suapan bernilai lebih RM7,000. Amin, sibuk sangat nak tadi. Kita bincang kau ni. Tak adalah Kak Suraya. Aku tengah tengok borang-borang masukkan kontena yang baru ni. Tak ada apa pun. Apa hal tu? Masa kontena dari syarikat Limpaya masuk panggil lah. Orang minta kita mudahkan pelepasan. Masuk. Orang faham je lah. Ni dia orang ada pengaruan. Astagfirullah. Ini rasuah tak? Kita tak boleh terima rasuah ni. Alah kau ni. Cuma sangat lah. Kau selalu jaga kerja. Nak tunjuk ahli. Kau tak nak fikir terbaik ke? Tak boleh tak? Ini dah bercanggah dengan integriti kita. Kita sebagai badan yang berniaga perlulah berintegriti dalam melaksanakan tugas. Seperti kau lah Amin. Tapi kau jangan pecahkan kreasi kau sendiri. Kau Puan Sofia. Tak lagi. Betul ke apa yang kamu laporkan Amin? Kamu tahu kan tuduhan memeras atau menerima rasuah di bawah kes pegawai kastam bukan perkara main-main. Betul Puan, saya tak tipu. Saya ada bukti mesej dan log kontainer yang dilepaskan tanpa pemeriksaan rapi oleh Puan Suraya. Lagipun, saya tak sanggup tengok jabatan kita ni dicemari Puan. Bagus Amin, saya suka dengan tindakan kamu. Membanteras perangai rasuah ini adalah tanggungjawab kita bersama. Jangankan kerana bila setitik rosak susu sebelahmu. Suraya, duduk. Saya rasa kamu tahu kan kenapa saya panggil kerja sini sekarang. Tindakan kamu cuba untuk melepaskan kontena haram pada petang sudah dapat dikesan. Sila serahkan pas keselamatan kamu. Kes ini akan diserahkan kepada pihak SPRM dengan serta-merta. Puan, perempuan sejelas punya hutang. Amin, tolonglah kau Amin. Kenapa kau buat macam ni? Suraya, jangan salahkan Amin. Sikap mematikan diri kamu sendiri inilah yang merosakkan diri kamu sendiri, tahu tak? Anggota keselamatan sepatutnya menjadi benteng, bukannya pengkhianat. Rasuah ni bukan sahaja menjejaskan keselamatan negara, malah ia meruntuhkan nilai kemanusiaan diri sendiri. Kisah tadi hanyalah sebahagian kecil daripada realiti yang boleh berlaku sekiranya kita masyarakat memandang lebih terhadap isu rasuah. Kes rasuah yang membabitkan mana-mana pegawai kastam atau mana-mana pihak kuasa bukan sahaja merugikan ekonomi, malah ia menggadaikan keselamatan negara. Ingatlah, membanteras perangai rasuah adalah tanggungjawab kita bersama. Ia bermula daripada diri kita sendiri dengan menanamkan nilai tauhid, memegang amanah dan berani melakukan kemungkaran. Jangan biarkan negara hancur hanya disebabkan ketamakan segelintir pihak. Katakan tidak pada rasuah. Integriti kita maruah negara.